الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، فسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. برحمة الله المنان، رب يسر ولا تعسر، رب تامم بالخير والسعادة وبه نقوى. اللهم ادخلنا في زمرة الأولياء، اللهم لا تضيع دعائي من محض فضلك الكريم. اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerima karunia rahman-Nya, taufik hidayahnya, kita dapat lagi sama-sama berhimpun pada awal siang ini semata-mata untuk mencari redha Allah Ta'ala dengan mengkaji balik tentang isi kandungan dalam kitab Jawharul Mawhub, bertajuk akhlak. Hari ini kita akan sambung kembali perbicaraan pada muka surat 34. Dekat kan? Tentang hikayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin ya mu'allim al-ibrahim wal hikmata 'allimni. Ini hikayat, ini adalah satu hikayat, satu cerita. Ini ada dua cerita. Cerita pertama Barsisa, dan yang kedua Bal'am Ba'urah. Bal'am Ba'urah dia tak cerita dah ni. Tak apalah, nanti kalau dah habis hikayat Barsisa ni, kita cerita seringkas tentang Bal'am Ba'urah ya. Jadi hikayat, cerita, satu cerita bahawasanya Barsisa, ni ada seorang waliullah namanya Barsisa, adalah bagi Barsisa itu 60,000 anak muridnya. Ya. Ramai tu anak murid dia tu. Barsisa ni tak salah saya, dia zaman sebelum Nabi Muhammad ya. Dia bukan nama Nabi itu, zaman dulu. Mungkin di kalangan Bani Israel, kita tak tahulah ya. 60,000 anak muridnya.
Dan adalah bagi mereka itu mereka apa, anak murid tadi, anak murid 60,000 tadi tu, berjalan atas hawa, di atas angin. Jadi boleh berjalan tu dengan sebab apa? Dengan berkatnya bersisa. Maknanya hebat tu. Kalau anak murid boleh jalan atas angin, mana tu guru dia lebih beritu lagi dah. Hebat. Sebut je nama bersisa, hadiah Fatihah kepada bersisa, ataupun sebut nama bersisa je, dia boleh jalan atas angin. Maknanya bersisa tu amalannya sangat hebat. Hebatlah kan? Dengan izin Allah Ta'ala. Oleh kerana kuatnya ibadat daripada Allah Ta'ala, sebut nama dia cukup dah. Boleh jalan atas angin. Kemudian maka mati ia bersisa tadi. Bersisa ni dia itu mati atas kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik ini mudah-mudahan kita minta berlindunglah dengan Allah Ta'ala daripada mati atas kufur tadi. Itu bunyi doa muslim. Bersisa yang hebat, yang hebat kalau nama dia berjalan angin dengan sebab dah sebut nama dia tu pun mati atas kufur. Apatah lagi kita ni, kalau tidak dengan rahmat Allah Ta'ala, dengan kasih sayangnya, kita pun dah ringan sangat. Kalau nak mati kafir memang senang, sedangkan dia tu pun kuat dengan Allah Ta'ala pun boleh terjerumus di dalam kekufuran. Apatah lagi kita ni. Sebab itu Rasulullah Nabi sebut na'udzubillahi min dzalik. Berdoa ya Allah. Surah dia kata, ya Allah, kau lindunglah kami daripada mati kufur ya Allah. Sebab mati husnul khatimah ni ialah rezeki daripada Allah Ta'ala. Bukan tentu, bukan hak milik wali Allah, bukan hak milik ustaz, bukan milik orang, milik siapa-siapa. Itu hak milik Allah. Dia boleh bagi pada siapa-siapa ini kehendak. Sebab itu kita kena minta pada Allah Ta'ala mati husnul khatimah. Sebab itu kita minta, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Minta pada Allah Ta'ala. Dengan sungguh-sungguh kita minta. Sebab kita tahu mati husnul khatimah ni ialah rezeki daripada Allah Ta'ala. Kadang-kadang ada orang tanya, kenapa Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kau tak masukkan semua orang dalam syurga Allah? Kenapa kau tak masuk semua dalam syurga? Tutup neraka tu, masuk semua dalam syurga. Tak boleh ke? Sedangkan semua ni hamba kau, semua kau sayang. Sebab seolah-olah dia Allah Ta'ala ni ada juga dah zalim. Masuk neraka, ni masuk syurga, ada pilih-pilih kasih pula. Allah Ta'ala ada pilih kasih. Orang ni masuk syurga, masuk neraka. Ini orang baik masuk syurga, masuk neraka. Orang jahat masuk syurga. Macam mana pula ni? Pilih kasih Allah Ta'ala. Lalu tu Allah Ta'ala tak ada kata apa-apa kepada Nabi Musa. Cuma dia bagi benih. Dia bagi benih gandum. Dia suruh Nabi Musa tanam. Wahai Musa, kau ambil benih ni, kau pergi tanam. Nabi Musa pun ambil dia tanam. Dia tanam, dia jagalah pokok tu. Dia bagi benih, bubur baja, macam-macam dia bagi.
supaya pokok tu sihat. Bila dah besar tu, besar tu dia pun dia ambil, dia boleh buat ketam lah padi tu, apa ni, gandum tu potong. Kemudian dia pun yang mana tu dia asing-asingkan. Dia ambil padi tu dibuang, dia ambil apa, gandum tu dibuang, ambil gandum je. Lalu tu Allah pun tanya kepada Musa, "Hai Musa, kau tanam semua sekali, padi semua dengan jerami-jerami ni semua, kenapa kau tak makan semua sekali? Kenapa kau tak makan semua sekali? Kau masukkan dengan batang gandum tu, dengan kulit-kulit gandum tu, sedangkan kau tanam semua, kau jaga dia semua. Kau jaga dia semua, buah apa semua, gandum tu. Kenapa kau tak makan semua sekali? Kan kau sayang dia, kau jaga dia. Kenapa kau dalam masa batu macam ni, kau boleh pilih-pilih pula, kau buang kulit, kau ambil gandum tu dia." Termenung Nabi Musa. Di situlah baru Nabi Musa faham kenapa Allah Ta'ala pilih-pilih. Orang ni masuk neraka, orang ni masuk surga. Allah Ta'ala pilih. Yang mana yang layak masuk surga, dia pun masuk surga. Dengan sifat Ar-Rahim Allah Ta'ala. Sebab tu dia kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman, Allah Ta'ala pemurah bagi semua. Semua orang kafir pun dapat, orang Islam pun dapat. Semua dapat. Bila di akhirat esok, yang terpilih saja yang dapat masuk syurga. Waktu gandum tu, yang mana yang tak boleh masuk syurga tu macam kulit-kulit padi, kulit-kulit gandum tu. Batang gandum tu buang, masuk neraka. Kalau kau tak layak masuk syurga, kau masuk neraka, sana tempat sesuai. Kata kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, dan adalah ia bersisa berbuat ibadat akan Allah Ta'ala. Bersisa ni rajin buat ibadat, hingga ta'ajub segala malaikat daripada ibadatnya. Malaikat ni kan, malaikat dia kuat buat ibadat, tapi dia pelik, bersisa ni lagi kuat. Timbul keheranan pada malaikat tadi. Maka firman Allah Ta'ala bagi malaikat itu, Allah Ta'ala berkata kepada malaikat, sebab malaikat pelik tu, dia rasa heran. Allah Ta'ala bercakap bagi malaikat, kerana apa kamu ta'ajub? Ta'ajub daripada je yang bersisa tadi. Bahwasanya aku ketahui barang yang tiada kamu ketahui. Kau heran apa? Kamu pun daripada Allah Ta'ala, dia pun daripada Allah Ta'ala juga. Jadi apa yang kau nak heran kan? Nak heran apa? Biasa lah tu, kejadian aku semua. Dan aku lebih mengetahui apa yang aku tahu. Apa tentang diri dia tu aku sangat mengetahui. Lepas tu kita ni, kalau ada apa kelebihan daripada orang, kita jangan nampak orang tu, kita nampak Tuhan yang menjadikan orang tu. Linukhrijal ibad min ibadil ibad ila ibadati rabbil ibad. Tujuan Islam tu, tujuan mengajar kita ni supaya apa? Supaya kita ni dan melulu kita pandang makhluk. Bila kita belajar agama itu, maka kita nampak Tuhan yang menjadikan makhluk. Itu penting.
maka telah sabitlah, telah sabitlah, tetaplah pada ilmu aku tu bahwasanya ia bersisa itu jadi kufur. Ini yang paling kita takut sekali ya. Pada ilmu aku tu, dalam pengetahuan aku, dia itu jadi kufur. Walaupun nampak ada ibadat dia kuat, nak melebihi malaikat, tapi jadi kufur. Sebab itu kita kena doa kepada Allah Ta'ala, minta-lah kita ni disudahi dengan husnul khatimah. Walaupun kita baik ke jahat ke, kita nak husnul khatimah, sudahan yang baik. Itulah permata yang paling mahal sekali, yang tidak ada tak berbanding dalam dunia ni. Di situlah penentuan kita ni baik ke jahat, di situlah. Sebab itu ada satu tubuh, saya tak ingat dekat Mekah tu lah, ada satu tubuh, tak silap saya nama Syekh Muhammad Amin Al-Khutbi. Orang kata dia hebat, dia marah tu, muka dia tak pernah senyum. Orang kata hebat, dia marah dia. Awak kata atas alasan apa awak kata saya hebat? Dia kata Tuhan tak pernah senyum, Tuhan orang alim warak. Dia kata itu bukan penentu saya ni orang baik. Habis orang baik itu macam mana Tuhan? Orang yang baik itu ialah orang yang dapat mengucap kalimah syahadah ketika akhir ajal dia. Kalau saya, dia kata di sisi akhir mati ke akhir hayat saya boleh mengucap kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itulah, maka di situlah saya ni orang baik. Kalau saya belum tahu saya ni baik, boleh sebut kalimah tu, jangan sebut saya orang baik. Sebab itu muka dia tak nak senyum. Awak betul-betul ambil Tuhan senyumlah sikit. Kata saya, macam mana saya nak senyum? Saya tak tahu di akhir hidup saya boleh mengucap kalimah syahadah ataupun tidak. Macam mana saya nak senyum? Tu jauh lah. Fikir tu, itu fikir orang fikir masa depan. Itu fikir masa depan. Hanya kita kata kita fikir masa depan. Kita depan kita tu sampai mana? Ada sampai situ. Kalau kita ada sampai situ, itu betul orang fikir masa depan. Nak tempuh alam lain tu apa persiapan ni? Kalau setakat fikir depan nak kerja apa, nak apa, jadi nak apa siapa jodoh dia, tak payahlah. Itu bukan masa depan, itu masa belakang lagi. Belakang lagi. Ada tu sebut kalimah syahadah. Situ luluslah semua. Bersisa kami yang punya alim wal auliya illah, sebut nama dia orang boleh terbang. Itu pun mati kufur. Cuba kita fikirkan diri kita macam mana. Tak takut ke? Memang takutlah. Sebab tu kita ni memperjudikan nasib kita dengan Allah Ta'ala kan? Serah kepada Allah, ya Allah, aku serah kepada Engkau ya Allah, aku dah mohon jadi nasibnya macam mana aku serah kepada Engkau ya Allah. Tu. Jangan takut sangat lama-lama dia sangka buruk orang Tuhan pula. Tak boleh pula dah. Kita kena balance tak? Raja dan khauf. Harap ada, khauf takut ada. Takut tu sebagai pagar. Raja tu umpama tanaman dalam pagar. Kena ada, tapi bila dah mati, bila dah nak sakratul maut, nak mati, khauf tu kita tak boleh ada lagi lah. Takut sangat pun tak boleh. Sebab apa? Melalui takut tu lah syaitan datang, duk kacau kita. Di situ menyebabkan kita jatuh. Kita sangka buruk ke Tuhan. Bila sangka buruk, su'ul khatimah jadi.
Dah. Orang dapat husnul khatimah ni sebab apa? Sebab dia husnul, sebab dia husnul zon, sebab dia sangka baik dengan Allah Ta'ala, dan boleh dapat husnul khatimah. Sebab tu khauf itu tak boleh ada. Dia kena ada raja harap, ya Allah, aku tahu rahmat Kau boleh mengatasi kemurkaan. Nah, Kau bagilah aku kemudahan yang baik, ya Allah. Aku tahu Kau Maha Pengampun, Kau Maha macam Abu Nawas lah. Abu Nawas nak cakap macam mana lah. Kemurkaanmu, kekasih sayangmu mengatasi kemurkaanmu, ya Allah. Jadi kalau orang baik boleh mengharap pada Kau, ya Allah, aku orang jahat ni nak harap pada siapa, ya Allah. Jadi itu cakap berat. Jadi Allah Ta'ala pun tarik dia. Jadi hamba dia yang mendapat rezeki husnul khatimah. Kemudian jadi kufur ia najisi ilmu Allah Ta'ala, dan masuk neraka ia bersisa selama-lamanya. Kalau dah mati kufur, masuk neraka selama-lamanya lah, tak boleh lah keluar lagi. Allah Ta'ala tamat apa tamat, macam mana nak masuk syurga? Sebab ciri-ciri orang di syurga ni sentiasa mengerti Allah. Ini sedetik pun tak ada. Jadi masuk neraka dia selama-lamanya pula tu. Tak keluar lagi dah. Macam mana tu tak? Maka mendengarkan demikian itu apa? Itu ilmu kata Allah Ta'ala tadi. Pada malaikat tadi. Oleh iblis. Iblis pun dengar. Oh, macam itu ke? Tak. Dan mengetahui bahawasanya binasa ia atas tangannya. Binasa ia bersua atas tangannya. Binasanya ia bersua atas tangannya ni iblis. Tak. Jadi iblis tahu maknanya dia ni atas tangan aku lah maknanya. Tak, iblis cakap. Maknanya dia ada genggaman aku ni walaupun dia hebat sekalipun. Syaitan ni kalau kira dia lagi hebat pada kita, sebab dia tu ibadat dia lebih lama daripada makhluk-makhluk. Bayangkan dia ibadat pada langit pertama berapa ribu tahun, kedua berapa ribu tahun, sampai langit ke berapa, sampai berapa pangkat Ar-Rahim, Abdul Rahim. Mana ada malaikat dapat pangkat Abdul Rahim tu? Tak ada malaikat tinggi-tinggi pun bawah pada Ar-Rahim, Abdul Rahim. Tapi kalau dia syaitan Azazil ni, syaitan iblis ni, dia pernah dapat pangkat Abdul Rahim. Jangan bermain dia. Malaikat tak ada makhluk Allah dah boleh sampai tahap tu. Bolehkan Rasulullah lah, Rasulullah lebih daripada dia. Gunanya maka datang iblis itu kepada tempat ibadah. Tempat ibadatnya ni bersisa. Datang tu atas rupa abid, seorang yang buat ibadat. Dia datang tu, dia buat pokok ibadat, orang buat berzikir. Kemudian maka menyeru ia akan dia. Menyeru ia iblis akan dia bersisa. Tak, menyeru ia bersisa akan iblis tadi. Tak. Maka berkata bagi iblis tadi, iblis yang berupa ambil tadi tu, oleh bersisa. Jadi dia tengok orang ambil tu hebat ibadat ni, macam ni macam hebat pada aku ni. Sebab itu kita kalau tengok orang buat ibadat, kita tengah heran ibadat dia. Kita heran dengan ibadat kita. Ini ibadat orang ni orang fikir ibadat orang tu jadi dengki, jadi apa semua tu. Kadang-kadang tu kita rasa kita hebat. Aku nanti hebat dari diri apa. Baru datang nampak. Itu pun tak boleh.
Jangan hirau ibadat orang, ibadat kita fikir. Sebab apa? Sebab Tuhan tak ada tanya ibadat orang tu pada diri kita, tak ada. Di padang mahsyar tu Allah akan tanya ibadat kita ni sendiri. Tak, dia tak ada tanya ibadat orang tu pada diri kita, tak ada. Kita tak ada ni. Tak. Sebab tu jangan heran. Ni contoh ni. Ya. Ya, jadi berkata bagi Iblis bersisa, siapa engkau? Bahasa orang cakap, siapa engkau ni? Ya. Dan apa kehendak aku? Ya. Kehendak aku. Maka berkata, siapa engkau, siapa ni? Ya. Maka berkata Iblis. Iblis cakap, aku ni seorang abid. Hendak menolong akan dikau atas ibadat akan Allah Ta'ala. Aku ni Iblis. Aku ni abid. Dia tak sebut Iblis. Kalau Iblis lama dah lari lah. Iblis tu. Dia kata ni, aku ni seorang abid. Hendak menolong akan dikau atas ibadat akan Allah Ta'ala. Aku nak tolong kau macam mana cara-cara nak buat ibadat kepada Allah Ta'ala yang hebat macam mana. Jadi Iblis ni, peranan dia memang suka menipu lah. Dia boleh berupa macam rupa tu guru boleh, rupa mak kita, rupa bapak kita, rupa kawan kita, rupa profesor. Macam-macam rupa dia boleh rupa. Lebih zaman sebelum Nabi kita lah. Rupa macam-macam rupa. Tak. Jadi tujuannya untuk menipu kita. Jadi Iblis ni tu peranan dia atas dunia ni. Banyak peranan dia. Ya, tapi Iblis ni satu masalah dia. Kalau dia ada pun, ya, dia ada masalah pada kita. Kalau dia tak ada pun masalah juga pada kita. Ya, sebab apa? Iblis ni kalau dia tak ada pun jadi masalah. Sebab apa? Sebab ada satu ketika kita memerlukan kepada Iblis. Ya, contohnya lah macam kita lah. Ada zaman Nabi Musa, tak salah saya zaman Nabi Musa lah. Ada satu kaum dia marah pada Iblis. Ya Musa, aku ingat aku nak hapuskan Iblis ni lah. Aku nak bunuh Iblis. Kalau boleh jangan ada satu pun Iblis atas dunia ni. Ya, Nabi Musa pun bagus juga cadangan kau. Ya, jadi dimohon kepada Allah Ta'ala nak hapuskan Iblis. Allah Ta'ala kata tak boleh nak hapuskan Iblis. Apa Iblis? Ada ketika kau perlu pada dia. Ya, Nabi Musa kata tak boleh, apa perlu lah, dia buat jahat je. Dah menaikkan orang apa semua, masa orang semua ke apa bagus tu. Hapuskan je lah. Baik, kalau kau nak tengok betul ke tidak aku cakap, aku sekat Iblis. Aku kurung, aku tangkap semua, aku masuk dalam neraka. Dia tangkap, gila tak ada Iblis. Dia tak ada Iblis. Apa jadi? Habis semua orang pergi masjid semua. Penuh masjid. Baguslah masjid tu. Tapi dia kata dekat pasar, kat pasar raya, shopping tu semua tak ada orang. Orang niaga naya. Tunggu. Orang beli barang tak ada. Dia tunggu barang tak laku, habis ekonomi lingkup. Jadi orang cari rezeki tak boleh. Sebab orang semua pergi masjid. Jadi bila jadi orang niaga ni tak kata pelik. Tanya ni Musa, macam mana ni aku niaga tak ada orang datang? Musa kata, ini rupanya kebaikan Iblis. Jadi itu benar Musa tengok semua pada berubut. Tak ada ekonomi lingkup. Lalu tu Musa kata, ya Allah, kau segala apa yang kau jadi tu baik dan buruk semuanya ada baik. Rupanya buruk tu pun ada baik dia. Ada baik dia. Jadi kau buat macam biasa balik, ya Allah, korbanlah balik Iblis tu. Nampak? Jadi bila baik-baik barulah ekonomi jalan normal macam biasa balik.
Yang pergi masjid kan yang kuat iman dia. Yang berita kuat iman duduk pasal raya. Ekonomi naik. Ada baik dia tak? Ibadat Allah Ta'ala. Maka berbuat ibadat ia ia ambil ni. 3 hari tiada tidur dan tiada makan dan tiada minum. Dia dah hari 3 hari tu tak ada makan. Dia nak makan tak apa dah. Dia buka puasa ke tak nak? Buka pun tak nak. 3 hari. Betul-betul tak makan dah, tak tidur lagi. Tak tidur, tak minum. Berkata Barsisa. Bermaksud aku tidur dan makan dan minum, dan engkau tiada makan dan tiada minum. Jadi maka berkata Barsisa, aku tidur dan makan dan minum, dan engkau pula tiada makan dan tiada minum. Ni pelik ni. Memang pelik. Iblis mana makan minum. Dan bahasanya aku beribadat atas 220 tahun. 20 tahun. Tiada kuasa aku meninggalkan makan dan minum. Ni cerita orang dulu ni, sebelum Nabi Muhammad ni, umur sampai 200 ni. Dan bahasanya aku bersisa lah tu, berbuat ibadat 220 tahun. Tiada kuasa aku meninggal makan dan minum. Aku tak mampu meninggal makan dan minum. Jadi maka apa hilahku supaya jadi aku seperti engkau? Macam mana aku nak jadi macam engkau ni? Tak makan, tak tidur ni. Maka berkata Iblis, buat maksiat olehmu akan Allah Ta'ala. Ini berat. Ini budaya dia. Budaya cukup dekat tu lah. Ini dah masuk buat maksiat ni. Mana lagi kita tak boleh poin ni tak? Nak menipu. Jadi kita walaupun hebat macam mana pun, maksiat jangan buat kan. Sampai tahap buat maksiat mana tak betul lah. Tuan Syekh kau dia jalani kita macam tu lah. Kau dah hebat dah, kau dah jamin syurga dah. Kau tak payah dah semayang lagi. Semayang kena balik, kena selipar. Nak jadi hamba Allah Ta'ala. Memang kau macam mana hebat pun, ibadat tetap jalan yang biasa. Walaupun kau rapat dengan Allah Ta'ala, tak boleh tinggal. Makhluk tetap makhluk. Makhluk takkan tak boleh jadi khalik, takkan boleh jadi Tuhan, tak boleh. Kalau dah sampai tak biasa sembahyang, mana jadi Tuhan lah. Suruh orang sembah kita pula. Tu. Ini lubang-lubang tipu daya Iblis pada Barsisa. Wallahualam. InsyaAllah kita akan sambung kembali perbicaraan ini minggu hadapan. Jadi apa yang baik datang dari Allah Taala, buruk datang dalam hati saya. Jadi sesuai perbicaraan ini kita tasbih kafarah dan salawat Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. لمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Mana? Sebelah rumah ni. Sama. Tak apa, tak apa. Selit. Mana selit tu?